Macam mana cara nak buat belian serendah RM10 di akaun baru Quantum Metal? Okey, selepas sahaja kita login masuk, akan naik paparan seperti ini. Jadi, setiap perkara yang kita nak lakukan di Quantum Metal ni, kita kena klik di 3 line di penjuru kanan ni. Klik sahaja. Kemudian kita klik GSA dan klik QM Cell. So kenapa kita kena klik QM Cell? Sebab kita nak buat pembelian emas. QM Cell tu maksudnya pihak QM yang jual dekat kita. Kemudian klik QM Cell. Kita scroll ke bawah. Gold Storage Account Number ni, pilih akaun kita. Amount kita letak RM10. Okay, and then QM Cell method BetterPay FPX. Okay, yang ni kita tak perlu tick. Kemudian terus submit. Okay, kemudian kita cek balik sama ada betul atau tak. Kalau dah confirm semua betul, kita klik confirm. Okey, dia akan naik paparan macam ni. Kita perlu pilih sahaja akaun bank yang kita guna untuk buat pembayaran. Kemudian pay. Okey, kemudian kita proceed lah untuk membuat pembayaran.